Beberapa parameter penilaian telah ditetapkan oleh pihak LLM bagi pelaksanaan ujian rintis awam sistem tol SPT secara ANPR. Antaranya seperti berikut: memastikan penggunaan sistem NPR yang berkeupayaan tinggi, menambah baik kelajuan transaksi, memastikan keselamatan dan ketulusan sistem, dan aplikasi JustGo di Lebuh Raya masih di peringkat pengujian. Pelaksanaan sistem kutipan tol secara MLFF, Multi Lane Fast Flow, secara aliran pantas sebagai lorong adalah merupakan inisiatif kerajaan antara lain menghapuskan halangan perjalanan, menghapuskan bottleneck, menyebabkan kurangnya penambahan lorong tol disebabkan kawasan-kawasan plaza tol yang terhad. Pelaksanaan sistem MLFF ini dirangka dengan mengambil kira penjimatan 100% masa pembayaran tol berbanding kaedah kutipan tol sedia ada. KKR mengakui keperluan kajian matriks kebolehpercayaan masa untuk mendapatkan gambaran impak sebenar bagi menilai halangan lain yang kritikal selepas ketiadaan plaza tol di Lebuh Raya bagi tujuan pembayaran tol. MLFF ini dibuat pun kerana kepentingan pengguna, Datuk Doktor Yang Ketua, kerana kita tidak mahu berjalan jauh-jauh dah elok Lebuh Raya, tiba-tiba jam berjam-jam di plaza tol. Tetapi kalau plaza tol itu kita runtuhkan dan kita hanya ada gantry, tiang yang panjang untuk meletakkan sistem apa yang disebut sebagai ANPR itu, dan seterusnya apabila ada sistem yang berkaitan, harap kita tidak ada lagi jam lah apabila perjalanan yang jauh dan kita letakkan sistem baru ini. Walau bagaimanapun dia tetap pada tahun hadapan baru boleh dilaksana setelah 3 perkara yang saya sebut tadi: Akta Jalan Persekutuan, Akta Pengangkutan Jalan dan Akta Lembaga Lebuh Raya Malaysia dipinda yang berkaitan tentang MLFF atau Multi Lane Fast Flow.